mungkin terlibat dengan penyalahgunaan dadah, kita ambil tindakan segera, dapatkan khidmat kaunseling, ataupun kita sendiri boleh bagi nasihat, kalau boleh lah kan, buat apa-apa bentuk kawalan ke atas anak kita yang mungkin terlibat. Yang itu mudah. Dan mungkin kadang-kala antara intervensi yang sesuai diambil oleh kita sebagai bapa, sebagai ibu, ataupun sebagai isteri ke, hijrah. Yes, hijrah. Sebab kalau suami kita, anak kita ni, kita tak perlulah nak hijrah kot. Kalau dia dah boleh berdikari, suruh dia hijrah, pergi tempat lain, suasana ataupun bi'ah yang lebih solehah, suasana yang lebih kondusif. Kita suruh dia hijrah, jangan biar dia duduk kat kampung kan.